Guys, where I am going today. Saya nak pergi memburu stiker Hechan di Kenangan Coffee. Tahu lah guys, hari ni saya akan membawa Ezora. Aku adalah seorang je weh, kereta bersobah kosong. Sebenarnya saya cukup takut membawa Ezora. Nak parking my pun aku ketak-ketik. Apatah lagi bawa Ezora guys. So I hope sekarang dalam 9 suku. And I tahu Kenangan buat aku 10 tau. So like macam I will be the first customer today. Tapi tak weh, rupanya Kenangan buka pukul 8. Tapi dia kalau pukul 8 tu macam awal lah sangat pula nak ketemu lo. So saya macam reda lah pukul 10 lah. Saya harap masih ada stiker tu untuk saya. Okay guys, pray for me. Pray for me untuk stiker Hechan 1. Pray for me untuk bawa Ezora 2. Tolong guys. Guys, watch me struggle untuk keluarkan kereta ni. At the first place pun dah tak boleh nak keluar weh. Siapa yang parking Ezora ni masuk macam ni? Ya Allah, benci aku. Lepas tu macam mana aku nak keluar ni? So I will need to go. Tapi kalau aku corner awal, aku kena minta penolong my mother. Ada timber kan? Guys, saya dah sampai TJ. Tengok kat sebelah saya ada siapa. Kita orang kembali. Last jumpa bulan 9. Lama gila. Bulan 10. Tapi tak lepas lah. Tak nak jumpa lagi. So here we are. Yeay. Badu main buat Ezora. Weh, sumpah bau. Dah sampai dekat Kenangan Coffee. Pampang ke? Selamat sampai, selamat parking. So baby I dapat tu guys. Hechan di teman lo. Padu tak padu. Aku ke selfie dengan benda tu jadi. Korang stiker. We got our drink. Saya beli banana chocolate frappe. Banana weh. Aku minum air buah weh. So apa dah pistachio milk. So saya dah dapat Hechan saya guys. Baby I. Dia happy ya. Tak dapat suka punya stiker. Supporting my boyfriend. Supportive girlfriend. So guys, saya akan mereview ais coklat banana frappe sebagai seorang yang tak minum buah. Hechan minum macam tu. Hechan minum diam tu, bukan gelak mengaku. Oh, taklah bukan. Hechan minum ke coklat frappe. I don't know. Banana. Macam Okay, guys. Tapi tak apalah. Kita tengok taste husband boyfriend macam mana. Siapa ni? Rasa pisang ni. Dia guna pisang betul tu tak kan? Rasa macam kek pisang. Okay, not bad lah. Boleh lah, sebab aku makan kek pisang. So macam boleh lah. Kalau kau order ini memang kau tak order makanan lah. Kan? Kau order. Sebab tak kau macam pisang. Macam heavy. Tahu? Dah jaya kita nak bagi makan. Okay. So saya rate banana chocolate frappe 8 lah. Boleh lah. Dia ada rasa coklat juga. So macam rasa dia balance. Tak terlalu heavy kat pisang sangat. Rasa rasa sikit pisang kan. Macam aiskrim. Tahu tak banana boat? Banana aiskrim. Oh, aku tak makan. Rasa macam tu. Okay guys, kita orang akan sambung. Kita orang akan start. Kita orang punya open table. Lama tau, tak jumpa. Ya. Talking through phone tak sama. Betul, benar. Kena cakap banyak. Apa dekat true phone tu kena cakap banyak. Reaction depan-depan lebih padu. Bye.
Okay guys, kita orang nak pergi makan. Tadi kita nak pergi bumbu babah tau. Lepas tu, lepas membelek menu, kita orang rasa tu bukan jiwa kita orang. Apa kena lah. Kita orang jenis tak makan banyak lauk sangat macam tu. Tak minat. Nak kuah-kuah campur, oh my god. Kuah campur aku boleh terima si kandar. Selain tu tak tu. So, tapi hari ni kan, Temeloh banyak gila kedai tutup. And we got no choice. So, we will try a new restaurant. Okay guys, tak jadi juga makan sini. Demand saya dekat masing-masing. Dah keluar ke lah? Tak, kalau Yeah. kalau ikut Google, dia macam ada western. Okay. Tapi macam Tapi kat situ semua jenis makan berlauk. Macam standard yang Temeloh ni lah. Yang ikan patin semua tu. Saya tak nak. Demand. Tapi tak nak dah. Sorry. Dia macam anak-anak keluar ni nak cari. Ya, macam Nak cari spaghetti. sedap sikit lah. So, kita orang akan pergi ke... So, orang akan pergi ke TJ kot. This is my 7E looking for butter Spiderman. Tapi insting saya kata tak ada. Bila I see. I already said guys, habis weh. Dah tujuh 7E cari weh. Mana lagi nak cari? Stresnya. Dan tengok temen takap lagi 2 kot. Lepas tu dah tak ada, tak tahu nak cari mana dah weh. Kalau tak ada, mesti memang tak ada rezeki aku lah. Apa? Itu dah. Ya. Dia tiba-tiba dia tajam. This is a video actually. Oh ya, lain. Hey guys. So today mai bawa air jalan-jalan. Yes. Thank you my. Hari ni kedai makan kat Temeloh semua tutup. Yeah, Kita orang ke mentakap makan tu situ. Ya. So guys, this is our lunch. Kau tak kau makan ada ke? So I ordered burger. Okay guys, kita rushing tu. Tak boleh nak rakam dah. Bye. Bye Wafa. Bye. Jap aku nak rakam juga. Aku pakai 2 kamera. Kasi ada 2 kamera. Aku tak ada lagi video macam. Kau tak ada video ke ada? Tak ada. Dia bawa keluar G Osmo dia weh. SD full. Okay, bye bye. Bye Wafa, jumpa lagi. Sumpah aku dalam diri tak keluar. Kuci. Kau tak nak bagi aku keluar kan? Bye. Bye. Thank you, aku keluar. Ya, sama. Elok-elok guys. Yeah. Semoga kau percaya. Oi! Assalamualaikum. Ai, amin ya Allah. Bye. Okay guys, saya dah hantar princess passenger saya balik. Rumah mana Wafa? Mana masuk rumah kot. So, saya akan balik ke Mentakap. Bye. End of vlog today.